Pakar kewangan sarankan untuk kita alihkan 10% daripada pendapatan kita dalam bentuk aset seperti rumah, tanah dan juga emas. Rumah dan tanah kita tak boleh nak beli sedikit demi sedikit, tetapi emas kita boleh beli sedikit demi sedikit serendah RM100 dan simpan emas di public gold. Kalau tuan-puan ada rumah dan juga tanah, ia tak boleh dialihkan, dan kalau nak jual sekalipun akan ambil masa yang sangat lama, sekitar 6 bulan ke 1 tahun. Ini tak dijauhkan, tetapi seandainya berlaku sesuatu yang ekstrim kepada negara, kita tak boleh nak buat apa-apa dengan rumah dan tanah yang kita ada, tetapi berbeza kalau kita ada emas. Emas adalah aset fizikal yang paling mudah alih dan paling mudah dicairkan. Emas adalah universal currency yang mana ianya laku di mana-mana negara. Emas adalah duit tuan-puan. Sesiapa yang ada emas sudah pasti ada duit, tetapi siapa yang ada duit belum tentu ada emas. Jadi tuan-puan, wujudkan simpanan emas, jadikan sebagai insurans kekayaan tuan-puan dan juga lifeboat sekiranya berlaku kecemasan. Nak mula menabung emas dengan ilmu, jemput hubungi saya bantu cara bermula. Assalamualaikum.